Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waji'a yawma idzin bi jahannama yawma idzin yatadhakkarul insanu wa anna lahul dzikra. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Wa yawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita pagi ni setengah jam insya-Allah. Marilah sikit lagi adik kakak kita kutip sedikit lagi bekalan kita untuk kita bawa bekal. Bawa bekal untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa subhanallazi biyadihi malakutu kulli shay'in wa ilaihi turja'un. Pagi ni adik kakak sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, pertama sekali hari ni ialah hari Jumaat. Masuk bulan 4 dah ni. Kalau orang buat kerja pejabat-pejabat tu dia panggil suku tahun dah. Bulan 4 ni suku tahun. Ada 3 suku lagi, maka tahun tu pun berubah lah. Tak, cuma kita sekarang ni ada 8 bulan lagi untuk menuju 2027. Jadi bilang tahun hari ni macam bilang apa? Macam bilang boretoh ke kau ni adik kakak, cepatnya masih. Ni seminggu-seminggu ni lagu mana ni? Jadi kita kena ingat Allah suruh kita silam benda ni. Jadi kita silam amal ibadat kita semakin molek. Tahu? Pagi ni saya nak buat tapi tak jadilah. Tapi tajuk pada hari lain. Hari ni berangan nak buat. Marilah kita mati dalam husnul khatimah. Lagu mana tu? Minggu depan insya-Allah. Hari ni kita nak kenal dengan ke. Nak kenal dengan ke ni ramai orang nak kenal boh. Dia ingat dengan ke ni macam air lah. Air mata kucing. Air tebu dia buat air mana. Sebab hari ni orang suka buat maksiat hari ni adik kakak. Di zaman akhir zaman patut kita takut. Tahu? Kita kutip-kutip ni, data-data kita kutip ni, kita nak kongsi adik kakak pagi ni. Contohlah. Orang yang berzina. Di luar sana lah. Umpama siapa dia ni? Kumpulan kupang kaki-kaki perempuan, LGBT,
songsang, sek bebas. Tak, ni masa ni lagu mana ni? Tengok orang tengok berjemaah. Nak pula hari Jumaat ni. Nak banyak kata berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, berselawat. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Dia buat apa dalam tu? Di hotel-hotel tu lah. Tak ke tengah jalan. Ni. Murkanya Allah Subhanahu wa taala, kita baca takdir benda apa? Waji'a yauma idzin bi jahannam. Maka pada hari ni aku pamer neraka. Hari ni tak rasa lagi, tak rasa. Bila kita orang rasanya, misal saja ia mari ribut. Tak mari ribut takut lah. Gelak guguk, warna putih, dok hujan, dok berhenti ni. Mari lah. Bila berlaku kiamat kelak, Allah kata manusia, aku beri perasaan takut dan gemetar, dan keadaan masa itu di dalam keadaan bengong. Manusia ni. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Para sahabat zaman dulu tanya, bila kau berlaku ni hari akhirat ni, kalau kamu orang yang benar? Ma yanzuruna illa sayatan wahidatan ta'khudhu wa hum yaqisimun. Allah jawab. Ni dalam surah Yasin ni. Maka dia tidak menunggu lama. Maka binasalah mereka datangnya kiamat tadi dalam keadaan dia bertengkar. Manusia bila nak berlaku kiamat, Allah kata dalam keadaan mereka bertengkar. Berbuat apa tak tahu adik kakak. Dirakam di dalam surah Yasin. Muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kumpulan yang buat pendosa-pendosa zina saat ni. Hari ni dalam YouTube takut nak buka telefon kita handset hari ni. Bila kita buka lah, mari selalu. Hari ni satu program tak serik buat-buat ni yang dikendalikan orang puang. Nampak lemah lembut orang puang ni. Kau tengok tu. Dia buat satu program dalam YouTube ni. Dipanggil program Talkie. Sila like. Sesiapa yang sudah berkahwin, tak usah tengok lah. Nampak muka dia goyak. Mari masuk dalam video ni, kita boleh sembang sampai pagi. Banyak perempuan ni boleh layan kamu. Tengok tu. Maksiat bermaharaja di zaman akhir ni, dan orang suka buat dosa. Muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa selamba je orang learning berzina, mereka pula rakan dan dia viral, dia sebar pun masuk dalam YouTube kita. Dah pula hari ni siapa yang tengok? Hak tu payah sikit. Anak muda, anak kita, ada anak remaja ni di luar sana. Macam kacang rebus tengok. Ni. Sebab tu dah kena ada satu kumpulan yang catah benda-benda begini. Muslimin-muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dia nyata sini kalau dia tahu betapa seksa azab pedihnya api neraka ni, sudah tentu mereka tidak akan berbuat demikian. Jadi api neraka ni 70 kali lebih panas daripada api dapur kita. Saya selalu buat mana-mana kuliah, mana-mana surah, kita sindir uduh-uduh, kita sambil-sambil kita joke. Balik rumah kadang kita kata, selok kain, akak kain, pergi dapur, buat apa? Buka gas, duduk atas api gas. Mula angus kain dengan tubuh kita, melopak kita melaung, makiannya. Makna tu panas tak panas Tuhan yang tahu, banding 70 kali ganda. Sebab itulah kita kata saat ni, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Kalau dah tahu lagu ni, ya Allah, tak bodoh, menyesal dah, kembalilah aku ke dunia ni, aku nak buat amal ibadat. Ni manusia yang Allah rakam dalam Quran ni. Bacalah adik kakak, Muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pergi lagi pagi ini kita kongsi. Jadi api-api neraka ni Allah jemput Nabi sallallahu alaihi wasallam naik atas langit peristiwa Isra Mi'raj di bulan Rejab tu kan.
Jadi apabila Nabi naik ni, sebab Nabi dipernaikkan daripada Kaabah tu, tak naik selalu, pergi Palestin. Berapa lama Palestin semasa ni? Zaman dulu lah ni, cepat lah. Nabi jalan kaki dah, wak naik atas no. Tak, daripada Palestin barulah naik ke Muntaha. Masa perekat nak naik ni, langit demi langit demi langit, demi tekad, akhirnya Nabi diperlihatkan. Saya lihat sini, diperlihatkan di sini lebih kurang dekat 7 Nabi diperlihatkan. Kita ambil secara kasar saja. Kita nak tahu pagi ni, jadi Nabi diperlihatkan penzina perempuan yang mana atas dunia dulu buat perkara hak kata tadi, LGBT, songsang, gay, lesbian, seks bebas ni, di mana mereka Nabi nampak buah dada dia dicangkuk benda yang tajam. Kalau kita nikah lah serung, nak cakap apa serung adik kakak. Benda hak comel tu, habis situ tempat dia dicangkuk buah dadanya, dah digantung dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Minta jauh, auzubillah min dzalik, minta jauh ya Allah, keturunan kita ni, dak turunan kita pun bangsa kita tolong jauhlah adik kakak. Dah Nabi nampak ni. Jadi Jibril ni tukar bau. Dah bau mereka ni busuk, meloyakan, mutah. Bau nanah keluar daripada maluang dia yang menjijikkan. Nak baca pun sekarang. Jadi Nabi tanya, siapa ni? Siapa ni? Inilah umatmu dulu. Umatmu dulu menangis Nabi. Muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperlihatkan lagi, naik lagi. Nabi diperlihat sekumpulan orang yang memecah kepalanya. Atuk dinding ke, ambil anak batu ke ada dia ya. Atuk dinding sini dikata, kemudian pecah dah. Berdarah apa semua ni, sembuh balik. Katak balik, pecah balik. Dia main gitu. Beromongkan darah lah ni. Maka Jibril atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni tanya. Nabi bagi tanya benda pelik-pelik gini. Jibril jawab. Nabi kata, siapa tu? Nabi jawab. Malaikat jawab, siapa dia? Orang yang meninggalkan solat. Jadi orang yang tinggal solat ni ramai atas muka bumi Allah ni. Duduk sekarang ni zaman akhir zaman. Akhir zaman kita ni duduk aku akhir zaman. Puak-puak ni, puak-puak nu lah. Tak kerja sama ke tak bagus, kerja-kerja lah. Tak kerja tak ada rezeki, tapi doa lalu. Masa berhenti dah, orang azan pun kerja lagi. Orang tengah azan duduk main komputer lagi. Learning duduk sepas kita tengok hari ni. Hak duduk piyah pun ada orang pakai piyah ni. Nak kasar kita ni. Orang tengah semayang. Macam dia ni hari Jumaat raya. Kita nak pergi masuk dalam surau, dia boleh-boleh ada makan. 5 orang. Ada hari tengok kita tengok dia. Kita tengok dia tu, kita nak sandai mati tu, pukul berapa dah tu, orang semayang tu, mana running tau. Nah, hati kita. Dia puak. Ni, dia kata, dah sedar. Puak-puak ni. Jadi, orang yang tidak solat, dah Nabi diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kepala ni dia pecahkan, baik pecah balik macam gigi-gili ya, pecah kepala. Mana sana. Kemudian Nabi naik lagi, diperlihatkan sekumpulan manusia diberi makan buah zakum. Buah zakum. Summa innakum ayyuhad dallunal mukazzibun la'akilu min sajarin namin zakum. Surah mana yang saya baca tu? Surah Al-Waqiah yang saya baca pagi tadi. Muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala dah makan buah duri zakum ni. Siapa dia tu? Ialah orang yang tak keluar zakat. Zakat pula hari ni bukan zakat fitrah saja adik kakak. Zakat diri tu 10 hias orang sekepala. Ada 3 orang 30. Tak. Tetapi zakat perniagaan tak bayar, orang bisnes. Waktu zakat tu, zakat ternakan, lembu biri, zakat pendapatan,
Dalam buku bank ni, tabung haji ni, capu berapa? 2.5% biasanya. Buat keluar. Orang yang tak bayar zakat ni, dia akhirat kelak Allah striker badan dia tu. Tahulah zakat dengan api neraka striker tu. Kita buat mikir pagi ni, striker ni ialah kita striker baju kita lah. Suami nak pergi kerja, bini duk rosak ni, berasa atas baju ni berbahaya. Nak ambil side ni. Kena striker atas belakang orang yang tidak mengeluarkan zakat. Muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi diperlihatkan lagi sekumpulan orang yang diberi daging busuk. Diberi daging busuk. Bukan anjing tak ambuh tau. Daging busuk tadi. Jadi mereka ni lari daripada daging busuk tadi. Daging hak sedap mula-mula diberi daging hak masuk lah. Tolak daging hak masuk ni tak ambuh, dia ambil daging hak busuk. Siapa dia orang ni? Wahai Jibril. Nabi kata orang ni masa dulu dia ada bini lah. Bini dia tu nikah malik untuk cara yang halal. Tak? Tetapi dia ambil juga hak perkara yang haram saat ni, cari tina, ajak di hotel. Inilah maksud yang diberitahu oleh Jibril alaihissalam. Hak malik orang beri, mudah pakai, merupakan benda hak yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu itu lelaki. Perempuan kita juga ada suami yang halal. Tak, dia cari juga yang di belakang-belakang tu. Tak. Cari perempuan yang kotor, cari lelaki yang kotor, cari tempat yang sepatutnya. Mereka banyak melakukan dia waktu subuh. Waktu subuh dah molek ni. Waktu kecek pagi ni, waktu semaya pagi ni. Inilah yang berlaku yang mereka beritahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pergi lagi. Diperlihatkan Nabi yang kelima ni apa benda? Dia mengaku ada yang berenang dalam sungai-sungai darah. Dan juga mereka ni dilontarkan batu ke mukanya sampai dia berenang dalam air sungai darah sana, nak gedarak, maka ada sekumpulan melontarkan batu ke arah muka dan mulutnya. Pagar muka. Nak pergi ujung tu orang petang anak batu. Nak pergi belah ni orang petang anak batu. Tak. Siapakah orang ni? Ya tu Jibril. Jibril jawab ialah mereka itu orang yang makan riba. Tak. Ada orang dalam ni riba. Jenuh. Banyak. Muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, yang keenam, ada sekumpulan manusia yang digunting lidahnya. Gunting pula dengan gunting api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Nabi tanya siapalah kumpulan ni digunting lidahnya? Mereka yang suka buat fitnah. Ada ni amal kat fitnah. Allah Rabbi, dalam telefon bimbing dah online. Media ni benda media kumpulan teknologi ni lah. Masa kini ni. Dak duk main WhatsApp, TikTok, Facebook. Esok di pada masa dibuka buku catatan kita, dibuka. Allah suruh baca seorang-seorang, Allah dedah, Allah bongkar. Tak boleh nak lagi. Bila buka, Allah, perkara sekarang ni 2026. Tahun 1950 tu contoh, ni buat contoh. Dia baca, Allah, bila pula aku zina ni? Bila pula aku mati ni? Alah mananya? Allah buka satu-satu. Tak, malu kita. Sebab tu Allah beritahu pada kita, tak. Faman ya'mal mithqala dzarratin. Tak beritahu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Buatlah baik. Allah anjur kita ni buatlah baik. Hak mudah sekali buat baik ni ialah senyum. Bila kita senyum, orang tengok kita senang hati. Abang Long. Orang tengok. Abang Long senyum aja. Abang Long ni hari ni mungkin dia boleh menang benda cabutan betul. Tak. Senyum. Abang Long nasi ayam petang ni. Senyum. Senang hati kita. Sebab tu kita kata kalau orang bahagia. Orang yang bahagia hati dia lagu mana orang bahagia. Balik sekarang, bini kita adik kakak tau. Assalamualaikum bang. Tanya bang hari ni. Senang hati kita. Kita mau dengar kawan. Berapa mung? Tahu dah mung.
Pulak tu kita duk gurau lagu gurau depan orang ramai. Oh, wan ni dah duk kata gitu. Manis lah ni. Dia balas membalas pula. Gitulah manusia kita, lebih kurang. Jadi ada dalam YouTube tu. Jadi muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketujuh yang akhir pagi ni, yang Allah perlihat banyak lagi kita kutip supaya dapat menginsafi kita. Yang ketujuh ni sekumpulan lelaki mengumpul kayu. Bila kumpul-kumpul nak tak atas belakang jatuh. Aku nak ambil kayu jatuh. Aku nak ambil kayu jatuh. Makna tamuknya. Untung kayu ni zaman dulu kutip kayu buat keluar darat nak jual muka. Buat naik nambah kayu pergi ke seberang tu, kayu nak buat arang. Tak. Jadi Allah simpu dalam Isra' Mi'raj ni, jatuh-jatuh ni Nabi tengok. Wajib siapa dia kau tu? Itulah orang yang gagal menjalankan amanah. Ramai ada orang gagal amanah pada hari ni. Kianat dan pecah amanah. Rasuah demi rasuah. Dekat nanti kita royak dah hari tu. Dekat nak pencing dah. Komputer ni, YouTube ni hari-hari seronok orang tengok. Nak tengok berita-berita ni. Kok kena langgar orang tekan minyak. Ingat berit tekan minyak. Langgar orang mati 10 tahun. Macam-macam hari ni boleh tengok hari ni. Tak? Jadi kita hari ni Allah bagi kita ni macam-macam lah perbandingan. Allah bagi kita macam ujian-ujian ni. Mudah-mudahan kita ambil pagi ni sikit lagi supaya mengajar pada kita ni, marilah kita dalam usia kita ni pakai depan sama. Tak, mudah-mudahan apa yang kita dengar pagi ni insya-Allah dapat menambahkan lagi bekalan kita di padang mahsyar. Allah ni Allah suruh kepada kita. Kalau Allah tengok kita di padang mahsyar kelak, Allah tengok kita. Syukur akad 10 tangan ni. Pasal apa? Bila dalam kitab memberitahu siapa yang Allah tengok dia, garanti dapat surga Allah. Allah beri masuk situ tempat molek. Allah nak buat apa surga? Dia ada surga dia Allah ni. Tempat molek dah sampai balas Allah ni. Kita ni. Kita ingat kita orang Islam boleh masuk surga belum tentu. Orang kafir boleh masuk surga? Dah. Orang kafir boleh masuk surga lagu mana? Dia bertaubat. Dia masuk Islam. Abdullah Lee Musta Krishnan lebih hebat lagi amalan dia kepada kita. Setengah tu jadi pendakwah. Kita ni malu. Cahaya mulut cakap Quran, cahaya mulut baca Quran. Ni orang-orang kafir masuk Islam ni, tengok. Terbaliknya pula orang Islam ni pula terlampau duk cari sangat gini surga mana, akhirat mana. Lah sekali pandai sangat murtad. Ni dia. Sebab itulah kita doa sama dah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah ya Tuhanku, bila kau beri dah aku ni terkandung ke surah masjid, suka baca Quran, suka bersedekah ni, aku minta padamu ya Allah, jangan kau beri aku hati aku ni bolak-balik ke benda hak lain pula ni. Dah, jangan kita setengah itulah. Kita tengok dalam data-data info ni, orang-orang beriman ni ada dinyata di situ, kita baca. Jangan kalau bahasa kita ni, jangan buat gong lah. Muduk semayang semua ni. Dah akhir ada Allah uji mu gini. Lah tertarik hak kata maksiat tadi. Ni yang kita takut ni. Yang Nabi dok kata semua dah. Qul hanu nabiyukum bil ahsarina amala allazina dhalla sa'yun fil hayatid dunya wa hum yasabuna anhum yusinuna sunha. Wahai Muhammad, aku nak beritahu padamu. Perlukah aku beritahu padamu ni? Umatmu ni melakukan amalan yang sia-sia. Dia tahu dah bahawa amalan aku molek dah. Sahabat ni tanya, ya Rasulullah, siapa dia ni? Satu kumpulan yang mana dia saat ni, dia ingat dia buat molek dah. Di padang mahsyar kelak, Nabi panggil sahabat, ni aku nak kaya ni satu kumpulan ni, pahala dia besar. Pahala seperti gunung itu. Tamimah ni, pahala besar dia ni. Kalau kita ni, apa hal ya Rasulullah? Kalau kita ni, mereka ni, antaranya tidak percaya adanya hari kiamat. Tidak percayanya ada pada hari perhitungan. Ada orang-orang sembahyang ni, kalau kita cek, uduh-uduh. Cek uduh-uduh.
Mari surah-surah, tapi dalam diri dia seorang tu kemungkinan mana ada surah pali dah, tak ada ada yang banyak bergurau babak akidah ni. Tak, mana sana ada lagu ni. Sebab tu Allah bagi nasihat kita. Allah nasihat kita dalam surah Al-Kahfi ayat 110, muka surat 304, wala yusrik bi ibadati rabbi ahada. Jangan kamu bersirik kepada aku. Ni Allah kata ni. Sebelum tu Allah kata Pal amalan solihah, buat amalan yang banyak kalau kamu nak bertemu dengan aku. Jadi kita tak main mikir amalan yang banyak lagu mana. Memang dah buat banyak ni, kita main mikir banyak lagu mana. Umpamanya kalau kita piti sikit, nak pergi Kuala Lumpur, nak pergi situ, nak minum air, nak landing, nak tidur, nak challenge, nak apa, 50 hia. Mana cukup zaman berapa ni? Kat 500 tak cukup pergi ke Kuala Lumpur ni. Banding yang situ hak dunia. Akhirat tak. Kita buat fitnah ke orang, duk kata ke orang, kau bini ni hari-hari duk maki ke bini. Mana mu bini? Kita buat contoh mula rumah ni abang lu. Mak mu. Mak mu tu bini mu. Dah, mu buat pasal tak mu. Bini mu tu. Mak mu. Ni air dak segelah ni aku nak kerja. Senat. Mula ni tu. Mari dah si. Tu sebab itulah kita ni abang lu dah sambil ada ayat-ayat kita pakai ayat-ayat Quran ni. Betul lah. Muka surat 599 Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ni memang kita dah baca semua. Paman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Kriang itu sarang yarah. Sarang. Tu khairan, buat baik. Buat baik tak nampak seperti atung halus. Aku melihat. Allah kata. Allah Maha Hadir. Wa man ya'mal misqala dzarratin sarang yarah. Khairan kecil juga sudah atung halus macam kumang, ambil spek tak nampak lagi. Aku melihat juga padamu. Allah wani. Warning kita, dan Allah beri peringatan pada kita. Dah, kalau kita belajar dari sudut ilmu tasawuf, kita ambil sikit bagi ni 2-3 minit ilmu tasawuf ni ada kakak. InsyaAllah ada masa kita buat ilmu tasawuf. Apa di ilmu tasawuf ni adik kakak? Ilmu yang memperkatakan ialah mensucikan diri hati kita. Memang hati kita tidak suci. Nak ambil sembahyang perlu, wajib. Kerana untuk bertemu yang maha suci. Siapa dia yang maha suci? Maha itu Allah Subhanahu Wa Taala. Mu ambil dak sembahyang, mu ambil dak wuduk ni, mu nak sembahyang. Kamu tidur adik kan, jendera. Ambil sembahyang dulu, nak bertemu menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ni hebatnya Allah Maha Suci. Jadi gitulah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah ni, benda hak kecil jangan kamu buat, apatah lagi benda yang yang kita kata hak muda-muda kita cakap pentina tadi ni. Dah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Habis hak giang ni. Ada sikit lagi adik kakak ni. Kita tengok sini ada 7 neraka. Kita baca seperti 2 dah adik kakak sebelum kita nak mengangkat diri pagi ni, ada kerja adik kakak, mudah-mudahan mencurah-curah pahala Allah curah pada kita pagi ni. Jangan lupa, saya ni adik kakak depan ni sambil-sambil itu dalam hati kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ni kita dak selawat hari ni. Start daripada sekarang selawat sampai garik karang. Sampai garik karang. Biarlah kita penuhi dalam buku sukatan amalan kita. Tiap-tiap seorang Allah akan bagi kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyi mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharu wa kullu shay'in ahsayna fi imamin mubin. Dalam ayat 12 surah Yasin. Aku jadikan manusia itu daripada hidup pada mati, daripada mati ke hidup. Hidup bangkit daripada kubur. Bangkit daripada kubur nak pergi kepada masa. Tak ni ayat Allah beritahu ni kepada kita supaya kita ni berhati-hati hidup atas dunia ni adik kakak tak. Jadi daripada situ kita nak ayat sikit lagi ni, iaitu neraka-neraka Jahannam yang pertama. Dia ada neraka ni, dia ada 7 adik kakak. Surga ni 8. Jadi kita kalau kita kecek adik kakak, surga 8, neraka 7. Bermakna di sini Allah nak suruh nak banyak orang Melayu kita masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala. Khususnya kampung kita ni, biar masuk belaka.
Tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mitok dengan Allah SWT, Nabi ni dia ada syafaat agung, syafaat akbar. Bila dia dapat ada seorang aja dalah dalam neraka tu, Nabi mitok dengan Allah, angkat tangan, ya Allah ya Tuhan, ada seorang lagi umat contoh kapun ni lah, buat contoh nama dia dalah. Dan nak agana nak gambik, ya Allah. Kata Nabi takut nak khabar Allah ni. Sedangkan Nabi tu siapa? Kekasihnya, utusannya yang Allah sayang. Tapi Nabi beraluh nak royak ke Allah sana ni, nak ambil dalah dalam neraka. Allah tegilah. Boleh ambil, suka dalah. Janganlah kita kata pasal apa dia ada iman sikit, tapi kena celuk dulu. Ke kita nak kena celuk dulu baru nak beriman? Jangan gurau api neraka boh. Sebab tu kita kata tadi awal-awal tadi, kalau kita nak mati dalam usnul khotimah, hak tambah neraka ni lah. Sesiapa yang boleh usnul khotimah ni, mati dalam usnul khotimah, hak kita doa sama. Allah bangting lana ya Allah bil usni khotimah wala takting alaina ya Allah. Minta ada Allah ni bisuil khotimah. Tak ambuh mati dalam keadaan buruk, ya Allah. Nak mati dalam keadaan berakhirnya dengan mati yang baik, comel. Mati dalam usul khotimah ni, adik kakak suti 2 pagi ni, dia berpeluh dahi dia. Peluh dahi atas dahi dia. Kita tengok, Allah peluhnya, benda ajilah ni. Abalur ni semua depan ni, mati saya berpeluh atas dahi. Itulah tandanya ahli syurga. Jangan jadi ahli kelab motor Malaysia. Tu nak main atas jalan aja. Orang dengan Vespa, dak pedah habis minyak. Barang naik, minyak mahit dalam ni bawah. Dunia akhir zaman juga. Kita royak dulu akhir zaman ni, orang tak mau semayang. Apatah lagi nak buka Quran payah. Dah mana senang buka WhatsApp. Pasal apa WhatsApp? Senang kata kau orang pupu senang. Lepas tu ambil delete pula. Delete kau ni. Allah tu dia tahu. Inna Allah sami'un basir. Allah tu maha melihat. Allah maha kelih. Bila mu delete lah. Pada masa mu dulu aku panggil. Kalau dulu mu duduk main berer, hamu ni hopang duduk dapur duduk berer. Esok aku suruh mu berer depan aku. Dia akan rasa, berer aku nak tengok ni. Mu banyak masuk dalam status ni, dalam status tu. Itu ni banyak ni. Berapa dah boleh Allah ya masuk dalam. Orang tak marah. Tetapi kamu lalai. Kamu lalai sekarang waktu duha. Dia sunat. Allah apa orang sembahyang sunat tingkatan surga bagi orang yang buat duha. Mu buat tak tahu. Ni manusia ni. Gala duk kecek, gala duk makan keting. Duha. Kalau express apa-apa. 2 saat, 2 minit aja sudah duha. Buat 2 rakaat, kita buat rutin semua ni. Allah kata mu jadi ahli ibadat. Kemudian mu buat 4, hari tu mu nak kena gerah. Allah halih gerah mu tu, mu selamat. Kita jangan buat gerah hari ni, aku pandai ada lesen so. Bawa kereta ni. Allah wi pening pala tengah bawa ke derah ni, mu capok dah lokang. Ni, orang ni tak boleh nak mikir akan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita hidup atas dunia ni, Allah Maha Kelih, kerja Allah dah kelih. Kelih. Tengok Allah dia ni tak mayang lagi. Dia ni duduk zina lagi. Dia ni duduk buat apa lagi, dengan merokok lagi. Merokok dengan menggunakan M16. Merokok dengan kayu tak jadi boh. Dengan situ memang segar. Sekali lepas hancur bangunan. Ni manusia ni. Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak ambil sikit lagi dah. Ambil 1 minit lagi. 1 minit. Kita akan sambunglah yang akan datang. Neraka Jahannam ialah neraka yang duduk paling atas sekali. Yang duduk yang atas sekali itu. Terdiri daripada siapa dia? Terdiri orang yang berbuat dosa. Dosa besar. Dah zina ni, pendosa zina masuk dalam tu. Dan juga hak paling bawah sekali ditulis sini, saya tulis hak paling bawah sekali ialah iaitu neraka apa ni? Neraka yang ditulis sini ialah bawah pada tu ialah neraka Hawiyah. Hak paling bawah sekali, dan penghuninya terdiri daripada orang-orang munafik,
Sesuai dia lah. Orang munafik, orang kafir, orang Firaun dan pengikut-pengikut dia. Tu ada antaranya dah. Dan akhir sekali adik kakak, neraka safar ni yang kelima ialah dihuni oleh orang-orang yang menyembah berhala. Masuk dalam neraka safar. Neraka lazar ni tempat dimasukkan iblis laknatullah dengan orang-orangnya. Orang lagu mana yang ikut iblis hasut, termakan hasutan, ikut iblis, masuk bersama-sama dengan iblis dalam neraka lazar. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT, akhir sekali orang yang masuk neraka hutamah. Neraka yang ketiga ialah orang yang makan harta anak yatim. Harta anak yatim. Makan harta anak yatim dengan rakus. Habis duit anak yatim kita makan. Maka tempatnya Allah kata masuk dalam neraka hutamah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada dah kita ni pagi ni adik kakak. Marilah kita menggunakan masa yang ada pada kita ni pagi ni. Akhir kata takutkan saya lupa ni. Hari ni kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak lain kan ramai. Bab zikir ni. Kerana kita berzikir, berselawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni sampai direct kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sampai kepada malaikat. Malaikat diberi kepada Nabi ni, Nabi terima. Nabi tahu siapa dia yang berselawat padanya. Seseorang tu bersolat, seseorang tu bersedekah, seseorang tu umrah, seseorang tu berzikir, seseorang tu berzakat, berpuasa. Hak mana Nabi tolong saya? Memberi siapa? Ialah orang yang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gebuk tu. Nak baca Quran boleh juga. Tapi pada hari Jumaat ni, nak baca Quran ni malas juga. Nak baca Yasin malas manusia ni. Kadang-kadang selawat je lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sambil minum air. Duduk saya bah kejap ke, tunggu bah misal saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita masukkan pahala-pahala selawat di dalam buku catatan kita esok. Biar penuh dengan selawat. Dalam buku catatan esok kita buat umpama, kita baca hak kita ni, buku amalan, buku-buku, kita baca depan Allah. Contoh, nak mengakhiri dah ni, 1 bulan selawat, 2 bulan selawat, 3 bulan selawat, 4 bulan selawat, selawat. Nabi kata banyak sungguh selawatmu. Ya Allah ni ajilah ni, makmum dalam seorang ni, teluk cepedak ni, gong cepedak ni, kebanyakan ni selawat belaka. Ya Allah dah tunggu apa lagi? Buat masa dalam surga Firdaus. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatu firdaus nuzula. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Masuk dalam surga Firdaus hak nombor 1. Bila dah masuk dalam surga nombor 1, manusia ni Allah rakam dengan ayat yang saya baca tadi, dalam ayat 103, 104 tadi. Maka manusia berkata kepada Allah dalam surga, Ya Allah, ya Tuhanku, kau telah masuk aku dalam surga Firdaus ni. Jangan kau pindahkan aku lagi di tempat yang lain. Kalau kau beri aku duduk di tempat di atas dunia dulu, dalam rumah apa rumah UPR, mendapat rumah ni, rumah orang-orang susah sikit lah, rumah cek-cek itu kan, rumah tu tau. Rumah PPR. Saya tak kerti ke dak rumah tu. Ada sekeluarga penuh dalam. Mereka ajak Widi duduk situ. Tapi nak banding ayat ni, dah masuk surga Firdaus ni, tak boleh duduk tempat lain. Jadi duduk atas dunia dulu, rumah PPR. Kecil sepik. Dengan ayam, kucing duduk dalam. Bilik tak tahu kat mana, bilik ayuh. Anak-anak dah balik belakang ni. Susah. Dapat rumah pun cukup dah. Tak ni, susah. Tapi dia ni, dengan Allah special. Sampai masa semua bangun semayang. Bahkan anak bina adalah disurah dah contohnya. Justru susah ni, tapi dia bahagi dah dapat umur lagu ni. Orang lain berebut pitih, dia berebut sejadah, berebut Quran untuk baca san anak-anak golongan yang kita contoh pagi ni. Tapi di akhirat, dia dululah Allah cari. Ni, hebatnya Allah. Allah cari orang lagu ni. Allah nak cari. Jangan kita kecang hidup atas dunia ni adik kakak. Mu kerja siang malam dah lah umpamanya.
Balik pagi, pergi pagi, pukul 5 pagi, keluar tinggal anak bini. Balik sekarang 1 pagi, jadi digebar. Balik tengok anak tidur. Bila pergi kerja, anak sedang tidur. Maknanya orang ni, mu kecong dah lah. Mu cari harta, boleh 400,000. Alhamdulillah, aku tak mau tengok. Wajahmu hak comel-comel, duk bedok dah, aku tak mau tengok. Aku nak tengok orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni, Allah nak tengok ni. Jadi dengan kata-kata itu, dah saya akhiri dengan satu ayat surah Yasin ni, dan Allah bagi tahu subhanallazi biyadihi malakutu kulli shay'in wa ilaihi turja'un. Hak ni kita takut. Aku nak temu ngamu. Aku nak temu ngamu. Apakah yang perkara yang patut kita buat sebelum Allah matikan kita? Benda apa kita nak buat? Dengan selawatnya, dengan solat tahajudnya, dengan solat dohanya, dengan solat taubatnya yang kita buat dulu salah ni. Dah. Minta doa pada Allah ma'inna ka'apun tuhibu apa-apa ana. Allah ma'inna as'aluka iman nafi'an razaqan. Toya wa amalan mutaqabbalan. Minta pada Allah, Allah. Bibi ni duk minta apa ya Allah. Kalau dulu aku tidak beriman ya Allah. Rabbana la mana tapi dulu bana kina azabana. Kalau dulu ya Allah aku tidak beriman, aku jahil ya Allah. Tetapi aku betul banyak melakukan amalan soleh ya Allah. Jauhlah aku daripada pintu neraka-Mu ya Allah. Maka sekadar tu hadir kakak dengan kata-kata itu. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang lemah daripada saya semua. Wabillahi wa taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadan Rasulullah Sadiqi wa'adil amin. Allahu Akbar. InsyaAllah. Minta sihat lah. Kita sihat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllahu Akbar.